Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamim Zulkifli, and hari ni kita bersama dalam segmen Cerita Apa dengan satu orang China. Tak ada lah, orang Malaysia tapi duduk di China. So kita nak tahu apa sebenarnya, siapa dia ni. Nama dia kalau dekat TikTok, nama dia Taiko Borong China. Apa yang best sangat China ni? Cuba beritahu saya. Kau nak tahu? Okey, kalau kau nak tahu, jom kita kenalkan juga abang ni. Nama dia Taiko Borong China. Okey bang, boleh kenalkan diri sikit bang? Assalamualaikum, saya Joe. Nama saya sebenarnya Joe. Dan kalau dalam TikTok korang akan kenal sebagai Taiko Borong China lah. So sebenarnya bang, nak tanya sikit lah. Kenapa, siapa sebenarnya abang sebelum pergi ke China ni? Panjang cerita dia sebenarnya sebelum saya ke China, kalau nak diikutkan, saya sebenarnya seorang cikgu. Oh, cikgu. Cikgu sekolah? Cikgu sekolah. Okay. Cikgu sekolah yang rebel lah orang kata. Okay. Dan sebelum saya jadi cikgu pun saya dah tahu yang saya bukan jenis orang yang boleh kerja dengan orang. Okay. Dan saya memang dah cakap masa tu dengan ex-wife, saya cakap saya takkan selamanya jadi cikgu. Dan kemudian cukup 5 tahun servis dengan government, orang kata kontrak, habis kontrak dengan government sebab kita belajar free, ada kontrak 5 tahun lah. So habis kontrak terus saya berhenti. So selepas tu mula belajar, buat brand barang sendiri, semua ambil dari China apa semua. Itu 15 tahun lepas tak salah saya. Lama. Kemudian kita mula sebab kemudian COVID tak salah saya, bila berlaku COVID tu memang bisnes jatuh kau-kau, dan saya memang lepas tu lah saya start mula balik borong barang dari China. So sebenarnya apa yang buat bisnes jatuh? Kebodohan lah. Saya boleh cakap simpelnya, bahasa simpelnya adalah kebodohan. Okay. Sebab kita tak fokus. Saya sebagai seorang lelaki lah, saya sangat jujur, dan saya bila dalam setiap kali live ke apa, saya akan cakap dengan orang lelaki. Okay. Curang tu tidak berbaloi. Saya tidak malu untuk mengakui benda ni. Okey, korang ni segmen Apa Cerita, bukan halalkan aku tau. Okey. Okey. Alright, continue bang. So, bila kita tak fokus dengan apa yang kita buat, kebarangkalian untuk kita jatuh tu sangat tinggi. Ada ke sebab jatuh bisnes tu sebab abang curang tu tadi? Kita tak fokus. Tak fokus lah. Bila kita tak fokus, kita duduk nak dengan perempuan apa semua, mulalah dia bisnes jatuh apa semua, hubungan dengan keluarga jadi renggang apa semua. Jadi itu antara punca lah. Sebab tu kalau orang kata bila orang tengok dalam video mungkin orang nampak macam saya ni baik, tak, sebenarnya saya pun sebab itu bawakan kita dalam video. Betul. Karakter di social media lah. Ya, betul. Jadi selalu dalam saya live ke apa, saya akan cakap dengan siapa-siapa yang lelaki yang tengah tengok, even video ni pun lelaki-lelaki yang tengah tengok, saya nak beritahu, curang tu tidak berbaloi. Tambah-tambah kalau anda tengah mengusahakan sesuatu untuk diri anda dan keluarga anda pada masa depan. Apa titik mula bang berniaga? Terdesak ataupun memang abang minat? Terdesak atau memang minat? Saya memang minat berniaga dari dulu lah, dari kecil lah, senang kata. Saya memang minat berniaga. Dan saya tahu nak kaya kena berniaga je. Nak kerja dengan orang susah nak jadi kaya. Tambah-tambah saya pun belajar bukan pandai sangat, jadi cikgu je. Jadi sebab tu saya cakap, aku lepas ni habis kontrak dengan government, aku akan mula perniagaan, tapi tak tahu lagi berniaga apa masa tu. Apa yang membuatkan abang berani bang? Sebab contoh orang berniaga, government dah jadi cikgu bang, dah ada pencen dah, umur 50, 60 dah boleh tidur bang. Why? Apa yang buat inspirasi abang untuk aku tak apa, aku give up untuk cikgu dengan government ni, aku nak berniaga? Saya dari dulu saya berpegang kepada prinsip do nothing or die trying. Do nothing or die trying. Kalau sama ada kau nak terus hidup dengan keadaan macam ni, yang kau tahu kau kerja lagi 20-30 tahun pun kau punya kehidupan akan macam ni juga. Ataupun hidup susah untuk masa depan.
Die trying lah tu kira. Tapi sebenarnya kita try, what is the worst thing can happen? Kita cuma akan jadi susah je. Tak mati. Tak mati. Faham? Okay, pernah gagal bang? Macam mana? Pernah gagal? Banyak kali. Okay. Cuba macam mana gagal abang bangkit daripada kegagalan abang tu? Maksudnya kegagalan yang abang rasa paling sakit sekali lah sebelum abang berada di tempat mana abang duduk hari ni. Okay, dia macam ni lah. Saya, sebab kalau kata paling gagal sekali tu, kalau viewers pernah kenal saya sebagai Tauke Phone, akaun yang saya jual buat Taiko Borong China ni ialah sebelum ni ialah Tauke Phone. Tauke Phone tu saya buat semasa PKP. Semasa PKP orang tak boleh nak buat nak buat belian phone apa semua. Orang masih berjoget dalam TikTok. Saya dah okay, why not kita guna benda platform ni untuk buat review phone. Yang mana saya tahu okay, orang memang suka phone, ramai orang suka phone dan kita dapat customer hampir 10-15 biji boleh keluar sehari. Memang itu setengah naik lah. Okay. Itu yang saya cakap. Bila kita dapat fame, bila kita dapat fame, kita dah mula, masa zaman dulu 100,000 followers tu kira dah power lah. Sekarang orang mana pandang dah 100,000 tapi masa tu bila kita dah dapat fame, kita dah mula tak fokus. Perempuan apa semua, then jatuh. Bila habis PKP, orang dah tak perlu beli phone di dalam TikTok, melalui TikTok. Kita pun dah hanyut. So mula itu titik yang terendah lah, saya boleh kata itu titik terendah. Saya pun dah kantoi lah apalah kan. So dah kena keluar rumah. Dah kena keluar rumah. Dan saya boleh kata itu titik terendah sebab saya memang pernah sampai ke tahap tidur sebelah Sungai Kajang tak salah saya, yang depan pintu UKM Bangi. Saya pernah kena tidur kat situ. Ada satu pergola dekat situ, ada tulis I love Sungai Kajang. Saya tidur dekat situ. Teruk dah. Sampai terpaksa situ. Then pagi kita akan mandi dekat RNR tak salah saya, adalah area situ. Saya nak kena mandi pagi apa semua. Tapi itulah memang titik terendah saya lah. Okay. Then sampai kegagalan tahap tu bang. Kegagalan abang sampai tahap tu, terpaksa tidur di luar dan sebagainya. Then macam mana abang bangkit bang daripada tidur tepi tu sampai abang boleh jadi Taiko Borong China? Okay. Dia panjang juga ceritanya sebab saya bila jadi macam tu, saya ada masa keluarga akan bantu saya, mak saya akan message apa semua, macam mana kau ni okey ke apa. So saya gunakan duit daripada keluarga untuk sewa bilik. Masa tu saya sewa bilik. Dan bila kita down dan kita fokus kepada masalah kita jadi tak boleh nak produktif. Bila jadi tak produktif tu, hari-hari rasa nak tidur je. Sebab kita tahu tak boleh, aku nak pergi mana pun tak boleh, aku nak buat apa pun tak boleh. Hari kita nak tidur je, keluar untuk makan roti, beli roti RM1 yang gardenia tu, makan dan tidur. Tak produktif. Sampailah satu hari terdetik, kenapa aku kena meratip nasib macam ni? Terdetik. Dan okay, first thing first, kita kena cari kerja dulu. Sepanjang saya dari berhenti jadi cikgu sampailah saya berniaga sekarang ni, sekali je saya kerja dengan orang. Saya tengok benda apa yang saya boleh sambil bekerja, saya boleh belajar benda baru ataupun ada opportunity lain. Saya kerja jadi driver dengan seorang businessman ni yang bertempat di Shah Alam. So saya berulang-alik lah dari Kajang ke Shah Alam section 13. Ulang-alik hari-hari. Dan leganya bila dah ada duit sikit, barulah kita sewa bilik dekat Shah Alam. Kita jadi banyak lega lah dekat situ. So di situlah saya mula start. Okay, masa sebab saya jadi driver, bos saya ni dia banyak outstation. Bila dia outstation, saya jadi tak ada kerja. Saya banyak tengok live Irfan Khairi dia cerita, dia ajar macam mana nak buat bisnes apa semua. Saya bukan tak tahu apa yang dia cakap tu, tapi saya just nak
nak feed balik semangat ataupun ilmu-ilmu baru dalam live dia tu. Di situlah saya terfikir, kenapa aku tak start balik benda yang aku dah buat lama dulu. Kenapa aku tak start balik benda yang aku dah lama buat, iaitu kita borong barang dari China, jual di Malaysia. Tapi kali ni kita fokus pada bantu orang untuk borong dari China dan hantar barang ke Malaysia. Sebab kita dah tahu dah semua dia punya flow apa semua. Why not kita buat balik? Then baru saya start slow selepas saya berhenti kerja dengan sebagai driver tu. Okay bang, kenapa China bang? Kenapa China? Kenapa China? Sebab tipikal orang tahu yang China ni barang dia belum, kalau contoh barang dia tak kualiti. Dululah tipikal orang tak apa. Contoh jangan banyak kita China kan. Barang kau boleh cerita China. Contoh, kenapa China? Kenapa abang pilih China? Kenapa saya pilih China? Sebelum ni saya pun tak memilih. Saya tidak memilih China lah. Saya cakap China lah memilih saya. Okay. China lah memilih saya. Sebab dengan tiada pengetahuan berbahasa Cina, saya pun tidak terfikir untuk saya ke China. Dengan bankrupt, saya pun tidak terfikir saya boleh sampai ke China. Apatah lagi negara-negara lain, betul tak? Tapi saya boleh cakap China memilih satu lagi, sebab kita nampak the future is in China. Siapa yang bawa abang pergi China? Siapa yang bawa? Okay, sebab sebelum saya pergi ke China tu sendiri, kita dah mulakan servis untuk bantu orang borong barang dari China. Kita buat servis sourcing, carikan barang customer. Macam ni apa cakap tolong beli barang. Kita buat sourcing ni, kita carikan supplier yang boleh bagi harga terbaik dengan kualiti yang setanding dengan apa yang customer nak. Sebab barang China ni ada banyak kualiti. So setengah orang dia nak yang paling rendah just untuk supply for merchandise apa semua. Merchandise biasanya akan bersifat sangat low grade lah. So benda-benda macam tu kita akan carikan based on expectation customer. So itulah yang saya buat, sourcing dan juga shipping. Kenapa China? China semua benda ada. Bayar mak ayah pun mungkin, sebab tu saya cakap mak ayah pun mungkin ada dekat China, tapi tengah membeli barang. Dia bukan dijual. Okay. So itulah yang menyebabkan abang pergi. Siapa tadi lupa cakap, abang cakap abang ada masalah dan kerja sebagai driver. Siapa yang bring abang bawa abang ke China? Yang maksudnya cakap aku nak pakai kau, aku bawa kau. Okay, baik. Selepas saya berhenti tu, saya duduk tu rumah ambing balik lah. Dan ada seorang kakak ni, dia memang buat warehouse delivery warehouse ni, bermaksud barang dari China sampai ke warehouse dia akan arrange transitnya tempat lah. Yes, dia akan arrange lori lah untuk pick up barang kemudian hantar ke customer. So masa tu saya pun memang dah start buat apa orang kata, carikan barang apa semua. Dan kakak ni cakap, okay, kau nak tak kakak kenalkan kau dengan shipper dari China ni. So shipper dari China ni pun perasan saya punya barang ni banyak. Tapi barang yang tak sama, barang yang kita declare dengan custom kat sana, barang yang tak sama. So dia tahu, okay, budak ni sebenarnya tengah buat sourcing, buat sourcing dan buat servis belian barang untuk customer-customer dia. So dia pun datang Malaysia. Dia datang Malaysia, dia cakap, okay, you duduk China, buat konten di China. Sebab dia tengok masa tu, saya ingat lagi, saya cakap dengan dia, saya punya followers tak ramai sangat, ada 144,000 followers je masa tu. So dia kata, okay, you try dulu sebulan. Then barulah kita pergi ke China. Pergi ke China tu pun bukan terus senang. Seperti yang saya cakap, saya ni bankrupt, macam mana boleh pergi ke China apa semua. So maksudnya daripada apa yang orang China ni lah yang bawa abang pergi sana. Orang China ni yang bawa sana. Dia datang, dia cakap, okay, pergi duduk dekat warehouse aku. Dan orang ingat, pergi duduk terus senang. Tidak, dia tidak memula dengan senang. Saya duduk dalam kontainer dekat sana. Dalam rumah kontainer, cabin kontainer yang diduduki juga oleh orang-orang
pekerja-pekerja lain yang untuk loading kontainer dekat sana. So, tapi itu harga abang patut bayar untuk datang hari ni lah. Itu harga yang saya patut bayar. Hari-hari makan nasi dengan telur yang dimasak dalam rice cooker sekaligus. Okey bang, menjadi toke barang borong China ni, taiko barang borong China ni, apa benda paling susah sekali bang? Apa benda yang paling susah? Maksudnya Ya, susah daripada segi contoh klien punya barang ke, nak sourcing tu susah tak? Sourcing tu sebenarnya tak susah kalau kita ada apa orang kata, kita ada pengalaman how to deal with the supplier. Kita nak tahu, kita dah tahu this one dah tak boleh pakai. Kita tengok, ramai orang ingat dia benda ni boleh cari supplier dan boleh beli terus. Tapi sebenarnya yang susahnya untuk verify dia ni trusted ataupun boleh berpanjangan tak dia punya supply tu. Dia ni orang tengah ke? Setengah orang dia ingat cari dalam Alibaba je. Cari Alibaba senang. Dia tak Alibaba ke Tabao kan? Tapi sebenarnya most of them ialah orang tengah. Which is ialah orang tengah yang mana diorang dah markup dah harga dan kalau jadi apa-apa hilang. Dia tak bertanggungjawab lah. Dia tak bertanggungjawab. Banyak dah kes yang saya uruskan yang mana beli raw material. Contoh raw material besi. Besi ni bila kita nak beli besi raw, dia bersifat very spesifik tau. Kita nak dapatkan ukuran dia guna micrometer. Oh my, okay. Kena pakai mikroskop pun kena macam tu. semblas apa semua. Ya. Nak kena semblas apa semua. Bila dah semblas, dia akan jadi nipis besi tu. Hantar sampai Malaysia, tengok-tengok besi tu dah nipis. Dia nak bukan sebab shipping tu, tapi sebab masa finishing. Dia sediakan contoh 1 mm. Tapi customer nak kau buat finishing semblas. Bila semblas dia akan nipis. Tapi bila sampai dekat Malaysia, dia kira balik dengan dia ambil micrometer, dia kira balik. Dah jadi 0.9 contoh. Dah hilang banyak. Hilang banyak sebab apa? Sandblasting tu dia tak dah masuk sekali. Ya, betul, dia dah hakis permukaan. Jadi ada setengah orang ingat benda ni scam. Tidak scam, tapi tak capai piawaian lah. Tak capai piawaian yang dia nak. Pernah ada kena scam dengan supplier China bang? Setakat ni alhamdulillah, sebab kita tahu benda kita dah buat 15 tahun, so kita tahu how to deal with it. Sebab macam contoh ramai orang cakap, macam saya cakap dengan abang sebelum tadi, saya cakap dengan abang China ni kalau datang barang, contoh kita order 1000 terawal tu, 1000 awal tu mungkin okey. So second shipping dia akan jadi yang 700 tak okey, 300 okey. That's the typical mind of orang macam saya untuk tengok barang di China ni lah. So banyak juga cerita-cerita ni yang kata mula beli kasut sebelah kanan, rupanya dia hantar sebelah kanan, dia tak hantar sebelah kiri. Itu macam mana? Macam mana boleh jadi macam tu bang? Itulah sebab tu saya buat juga due diligence. Benda-benda ni bukan saya nak kata tidak berlaku, benda-benda ni berlaku juga di China. Cuma bila deal dengan supplier, bukan semua orang tahu how to verify the supplier. Dia memang ada contoh kedai ni verify, kedai ni tak verify ke macam mana? Ke memang ada tidak. Komen juga kat sana? Contoh macam Alibaba, you nak verify, you just bayar aje. Okay. I ada satu office dekat Guangzhou. Saya buat kata okay, bisnes ni saya supply ni, kita just bayar aje untuk dapat verification daripada Alibaba. So it's all about money lah sekarang ni. Just in case ada problem, tutup je lah kedai. Tutup je. Cuma benda macam tu banyak bang. Most yang daripada bermasalah semua cari dari Alibaba. Most daripada klien yang saya bantu, kebanyakan dari Alibaba yang bermasalah. Sebab benda ni dia orang tak tahu how to verify the supplier. Okay bang, orang kata barang China murah tapi untung besar, betul? Depend. Sekarang dengan ledakan bubble e-commerce, dia orang dah boleh direct jual di Malaysia. Pinduoduo baru-baru ni viral kan, semua orang nak cerita pasal Pinduoduo, apa beli barang kat Pinduoduo. Pinduoduo ni sebenarnya sangat membunuh ekonomi dekat Malaysia actually. Dia orang bukan nak kena bayar custom apa semua. Okay. Dia orang tak bayar custom dekat di Malaysia.
So sangat membunuh. Tapi bila abang cakap tadi barang China murah, memang murah. Tapi Pinduoduo, kalau kita nak cerita pasal Pinduoduo, dia punya quality very low. Barang tu memang direct dari kilang ataupun supplier yang terus hantar ke Malaysia. Memang murah. Dan memang tak ada orang tengah tu. Yang tu tak ada orang tengah dah. Tak ada orang Malaysia yang di tengah-tengah. Cuma bila sampai barang pecah apa semua sebab kualiti rendah kan, itu satu. Satu lagi yang cerita pasal dah rendah, memang rendah, menjual untung tinggi tadi. Sebab tu saya sebagai orang yang memang dah duduk sana, saya sangat memilih. Kalau orang cakap barang apa yang nak jual ni, barang apa yang untung jual, semua barang boleh jual. Semua barang boleh jual. Tengok kepakaran kau nak jual macam mana, target kepada target market kau siapa. Kita boleh jual untung tinggi dengan buat branding kepada produk tu je sekarang ni. Kalau nak jual satu power bank, jual balik macam tu, macam mana dia sampai, macam tu juga engkau jual, dah susah dah sekarang ni. Melainkan barang-barang sekarang ni, barang-barang yang masih boleh lagi ialah barang-barang phone. Yang ada margin besar sikit ke macam barang-barang phone yang ada margin besar. Contoh bateri phone, dia punya apa, tempered glass, masih boleh untung besar. Dan bukan semua, dan perasan tak benda ni bukan semua orang boleh pasang pun. Kenapa boleh ada margin yang besar dekat situ? Sebab bukan semua orang boleh pasang benda tu. Contoh bateri phone, tempered glass, tinted kereta, SP apa orang pasang dekat body kereta tu, SPC. Bukan SPC floor. Ya apa? Dia punya stiker kereta tu, stiker body kereta. Itu semua margin-margin yang tinggi. Kalau nak kata barang-barang gadget margin tinggi, dah tak ada dah benda-benda tu, sebab kita dah boleh direct hantar ke dari Malaysia, dari China sampai ke Malaysia. Margin dah tak tinggi dah. Semua orang pakat nak buang harga sekarang ni. Dia sebenarnya margin sebenar barang China ni macam mana bang? Margin macam mana? Okay, saya faham yang certain produk adalah margin dia macam ni kan. So margin dia average. Contoh lah kan? Mungkin jual phone, contoh tak ada phone susah sangat lah, tripod ni boleh margin 100%. Depend pada platform mana kita jual lah. Either you jual offline, memanglah boleh tinggi. Kalau jual online, kalau jual harga offline, siapa nak beli? Sebab tu saya sangat untuk viewer yang mana nak bermula ataupun tengah cari idea untuk ni, jangan cari barang yang memang kau nak jual barang tu sampai barang tu juga kau nak jual. Go for branding. Go for branding. Then barulah kita ada margin. Kalau tak, sebab ramai orang sekarang ni, yalah, banyak orang macam mana cakap lah, dah boleh direct pergi ke China dan sebagainya ambil barang kan. Sebab tapi ramai juga yang terciduk kan, ambil barang kat China tak boleh jual kat sini. Contoh banyak apa pun tahu kan. So apa saranan abang pada orang-orang yang nak start mula ambil barang China ni? Okay, saranan saya untuk orang yang nak start borong barang dari China, don't go for cari produk apa. Jangan cari aku nak jual produk apa, jangan cari lagi benda tu. Go for branding dulu. Go for branding, barulah kita ada margin. Itu satu. Kalau rasa tak nak buat branding, go for cari barang yang memerlukan skill. Macam repair phone, pasang tinted, pasang apa orang kata dalam kereta tu apa, TV yang dalam kereta tu, itu benda-benda yang masih boleh makan untung besar. Saya tengok sendiri dan saya tahu, murah gila benda ni, tapi jual kat sini sebab dia campur dengan servis pasang. So memang boleh buat duit yang tu. Sebab tu saya kata bukan janganlah cari barang yang beli satu jual. Sebab apa? Esoknya kau akan jumpa orang jual lagi murah daripada kau. Sebab apa? Semua orang nak menjual murah sekarang ni. Even margin RM1 pun ada orang tolak. Sebab apa benda ni? Engkau ada modal RM10,000. Kompetitor engkau ada modal RM10 juta. Aku beli orang yang kompetitor ni, dia beli barang satu kontainer. Engkau modal RM10,000 boleh dapat dalam 1 CBM. 1 CBM tu satu pallet lah. Okay. Siapa yang akan dapat harga murah? 10 juta. Orang yang ada dapat harga ada modal 10 juta. Dan dia main kuantiti. Bila dia main kuantiti,
bila main volume dia boleh tak main margin kecil? Dia boleh main margin kecil. Kita yang modal 10,000 nak main margin sama dengan dia, kita bunuh diri lah. Betul. Kita bunuh diri. Sebab tu saya cakap jangan cari barang trending. Jangan cari barang trending. Tak okey. Jangan cari barang trending. Barang trending ialah barang yang orang ada modal bawa masuk. Dia yang cipta trend. Kalau kita nak ada modal, kita yang cipta trend. Sebab tu jangan cari barang trending. So, kalau orang nak guna servis abang sekarang ni pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Kan? So, abang pernah jual barang fake atau low quality bang? Saja. Masa mula-mula saya datang ke Guangzhou tu, ya betul. Dia orang tengok saya ni, dia ni budak boleh buat kerja ni kan. Dia orang set up satu bilik kebal dekat saya dalam warehouse di Guangzhou tu. Setengah orang kata mana boleh buka bilik kebal apa kan. Kita buka, saya rasa saya orang pertama yang bukan Malaysian yang buka bilik kebal di Guangzhou tu. Bila kita buka bilik kebal, mungkin adalah saya pernah buat video berkenaan bilik kebal saya tu. Dia set up lah, dia ambil supplier set up, letak barang-barang dia orang dekat situ, handbag, LV apa semua. Saya pernah lah jual secara live. Masa tu TikTok live tak strict sangat macam sekarang. Sekarang strict sangat. Sekarang kalau live memang kena ban lah kalau jual barang-barang macam tu. Tapi masa tu tak strict sangat. So saya jual live. Cuma setakat ni customer yang pernah beli yang pernah beli memang berpuas hati dengan apa yang saya supply. Cuma lepas tu saya dah tak buat dah. Apa jadi? Kita terlalu busy satu hal. Satu hal lagi, bila soalan yang terlalu detail. Sebab saya tahu saya punya barang memang grade premium. Setengah orang dia nak barang yang murah lagi. Dia nak barang yang murah lagi dan expect dengan kualiti yang tinggi. Typical Malaysian lah bang. Dia dekat Guangzhou ni, untuk satu barang contoh handbag tu, ada 3, 4, 5 grade. The best grade? The best grade memang ribu lah, senang kata. Lebih kurang sama dengan harga ori? Dia tak adalah sama harga ori. Mungkin 5-6 ribu. Kalau contoh harga bag kata, kalau ori 15,000 contoh. Dia ada 2,000. Dia punya harga mungkin dalam 2,000, 5,000. Tapi memang seketul lah bang. Macam mana? Seketul lah barang tu. Memang seketul. Seketul sebiji. Cuma apa yang membezakan barang fake dengan barang tak fake ni? Sebab Saidah ni dia pengeluar dia lah. Pengeluar dia lah, maksudnya the quality sama. Orang kata kualiti sama, tapi sebab saya itu benda yang saya buat saya berhenti. Okey. Itu yang membuatkan saya berhenti. Saya sendiri tak pakai barang original. Kenapa? saya jadi aku sendiri tak pakai barang original. Macam mana aku boleh nak justify benda ni ialah sama dengan barang original? Cuma kita based on apa yang kita belajar dari YouTube ataupun kita tengok barang original, kita bandingkan dengan ni. Tapi I would say that my experience is not enough lah untuk kata benda ni sangat sama dengan original. Tak. So that's why saya berhenti. Saya berhenti jual barang-barang macam tu lah. So contoh ada orang macam saya, contoh saya nak guna servis abang, macam mana abang nak beritahu saya this is the quality punya barang, yang ni tak quality punya barang untuk dijual? Macam mana nak educate customer tu lah supaya since then tapi saya tak habis cerita lagi. Since then saya dah tak buat untuk niche fashion. Niche fashion saya dah terus tak buat. Sebab baju ada macam-macam kualiti, handbag ada macam-macam kualiti, kasut apa nama tak pernah dengar pun macam-macam kualiti. Saya memang tak pernah pakai barang-barang branded. Macam mana saya nak justify kata benda tu sama ialah barang yang sama? Betul. So saya tak ni. Even jam Rolex apa semua ada dari 300 yuan sampailah 3,000. 300 yuan tu berapa ringgit tu? Dalam 180, 200 macam tu. 300 yuan, RM2. Tapi dia memang sama kan. Sebab macam Garasi sendiri, Garasi ada kedai jam. Kat sini sebenarnya Garasi dia adalah second hand jam watch. Tapi memang ori semua lah. Cuma saya ada tengok satu jam Rolex yang ori dengan yang tak ori sebiji bang.
Saya sebab saya punya klien, saya sangat memilih klien. So bila klien saya pilih ialah klien yang dia memang boleh spend. Saya pernah bawa jenis datuk-datuk apa semua. Datuk tu dia ada satu AP, jenis jam AP. Okay. Kemudian saya bawa dia ke tengok-tengok jam kat situ. Dia cakap dia tunjuk jam dia memang yang dia tengah pakai tu dibandingkan dengan jam yang ada dalam bilik kebal tu lah, sebiji. Dan dia kata memang berat sama apa semua sebab dia ada barang yang ori di tangan dia. So dia kata memang sebiji. Memang sebiji. Tu gila. Dan bukan semua bilik kebal di Guangzhou tu sebenarnya menjual grade premium. Sebab tu kadang-kadang dia kata premium, tapi sebenarnya grade rendah tapi dijual pada harga premium. Sebab tu kena hati-hati lah yang tu. So okay, ramai orang nak jadi businessman sekarang kan, dengan TikTok lah apa benda semua kan. Pandangan abang macam mana nak jadi businessman yang betul? Macam mana nak menjadi businessman? Apa yang abang boleh nasihat kepada orang-orang yang baru nak start untuk menjadi seorang usahawan? Apa suggestion abang ataupun nasihat abang? Okay, dia macam ni lah. Ramai orang dia ingat nak mula bisnes kena ada modal. Itu mentaliti yang salah lah bagi saya. If you cannot make money out of nothing, kemungkinan probably you cannot even make money when you have money. Sebab apa? Setengah orang ingat kena ada modal. Dia tak apalah, dia ada modal apa semua. I have nothing. Aku tak ada apa-apa, aku cuma ada phone je masa bermula. Dan alhamdulillah benda tu yang kita usahakan kita jadikan duit. Sebab tu setengah orang kata kita tak nak, apa orang kata, tak ada modal, so kita tak boleh lah nak buat. Tapi ada typical yang cakap kan, make money with money. Make money with money if after you have the money. After you have the money. Kalau kau tak ada duit, kau tak boleh buat duit, probably kau memang tak boleh buat duit even you have money. Itu memang ni. Sebab apa saya cakap macam tu? Based on my experience. Kenapa saya bankrupt? Saya buat loan lah. Saya buat loan, buat business, buat business, janam juga. Ada duit, kenapa gagal? Sebab kita tak ada ilmu tu. Sebab tu saya kata benda yang orang business kena buat ialah willingness to learn benda baru setiap hari. Kalau kau rasa macam penat lah nak belajar, aku dah tua dah, tak larat lah nak belajar benda-benda macam ni, engkau kena hadap kau punya kebodohan tu sampai kau mati. Dia macam tu. Okay, betul. Alright, apa ni, dalam orang bisnes ni dah lama, abang berapa lama? 15 tahun? Lebih kurang 15 tahun. Apa benda paling abang menyesal sekali dalam buat bisnes? Benda yang paling saya menyesal sekali tuan-tuan, buat loan. Buat loan untuk memulakan bisnes. Benda tu saya rasa benda yang paling saya menyesal lah. Saya rasa benda kita, sebab masa saya memulakan bisnes tak ada orang mengajar saya apa-apa. Tak pernah, kita tak ada exposure kepada talk macam ni ataupun sifu-sifu bisnes. Masa tu mungkin lah ada sifu-sifu bisnes yang memang dah establish, tapi dia orang mulakan bisnes kena ada modal. So kita pun ikutlah kena ada modal. Rupanya mulakan bisnes jangan mula dengan modal, mula dengan apa yang ada dekat tangan dulu. Itu yang saya cakap. Benda yang bodoh sekali saya buat masa mulakan bisnes ialah buat loan. Sebab tu benda saya pegang sekarang ni, kalau benda tu tak boleh buat duit, tanpa duit, probably ada duit nanti pun kita takkan boleh buat duit. So jangan buat loan. Jangan buat loan untuk memulakan bisnes. Yes, betul. So gunakan apa yang ada di tangan. Guna apa yang ada di tangan. Tambah-tambah sekarang ni zaman AI apa semua kan. Betapa mudah untuk buat duit di zaman AI ni, aku tak boleh nak cakap dalam ni. Sebab sangat saya pernah buat guna AI lebih kurang 17,000 sebulan. Guna AI sahaja. Tapi so maksudnya abang memang lepas tangan AI saja buat? AI je buat. You everything saya just AI. Marketing dia je. Marketing je. Dan benda ni saya takkan reveal lah. Cuma kena buat. You have to learn.
willingness to learn tu ialah salah satu benda yang kena ada dalam orang yang nak berniaga lah. Kalau tak memang kita akan tertinggal lah benda-benda macam ni. Depend on sebab your dah niche. terlampau banyak sangat orang boleh akses untuk ke China dan sebagainya. Betul. So berbaloi tak untuk sekarang kalau orang baru nak mula nak buat benda ni? Depend on your niche. Depend on your niche. Sebab tu saya cakap masih berbaloi. Depend on your niche. Kalau kita jenis nak cari barang yang beli satu, jual satu, saya kata jangan terus. Banyak customer yang saya terus cakap, kalau abang nak beli barang yang trending, balik jual dekat Malaysia dengan modal macam 5,000, 10,000, abang jangan mula langsung. Sebab apa? Probably abang akan modal tu masuk bawah katil je. Semua stok akan masuk bawah katil. Faham? Straight up dia, saya nak cakap, siapa yang tak sesuai untuk buat benda ni? Siapa yang tak sesuai untuk berniaga siapa yang malas lah. Saya cakap Maksud saya untuk barang China ni lah. Barang China. Barang China ni, siapa yang tak sesuai untuk buat benda ni? Yang nak cepat kaya lah. yang nak cepat kaya, betul. Yang nak cepat kaya, yang malas. Sebab apa sebenarnya, sebab sekarang ni banyak dah. Even saya sebelum saya datang ke China, saya ada tengok warehouse di seluruh Malaysia yang barang memang ada stok di Malaysia dah pun. Macam-macam jenis barang yang belum dijual lagi pun dalam platform-platform tu. Kita tak payah nak tunggu barang sampai dari China pun. Kita boleh mula menjual dulu. Di situ kita kita nak asah kita punya skill menjual apa semua. Tak. Orang kita nak terus borong dari China. Dia mengharapkan borong dari China ni dapat harga murah dengan modal 5,000, 10,000. Salah Boleh pemikiran ke macam tu. dengan modal 5,000 untuk borong barang China? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Tapi quality out lah. Bukan pasal kualiti, harga tak cantik. Macam saya cakap tadi, dia modal 10 juta, kita modal 5,000. Harga dapat sama tak? Takkan sama. Sepanjang saya deal ni, takkan sama. Kau nak beli 10,000 harga lain, 10 kontainer harga lain. Harga tetap akan lain kalau kita ada modal. Di situ saya cakap, bukan semua orang sesuai untuk borong barang dari China. Sebab tu saya tak buat trip. Kalau perasan saya tak, bisnes saya ni bukan fokus nak buat trip ramai-ramai berjalan. Itu senang nak buat duit. Kalau buat trip sangat senang nak buat duit. Kita bagi tahu je barang murah apa semua, orang ramai datang datang ke Guangzhou untuk jalan-jalan tengok barang. Datang sendiri, tengok dan korang akan balik dan rasa macam sama je ataupun lebih mahal daripada Shopee di Malaysia. Sebab barang dekat sana dah banyak yang dah buang harga. So saja ni macam mana abang learn cakap Cina? Orang dekat sana Cina kan. So ya abang cakap apa kahwin dekat sana everything kan? Ya, sebab saya kahwin dekat sana. So macam mana belajar cakap Cina bang? Kalau Cina kat Malaysia ni carut je kan. Kita boleh kan. So kat sana tu macam mana abang belajar bang? Mula sebab saya tak pergi kelas ke apa kat sana. So isteri saya, dia hari-hari dia akan ajar saya. Makan macam mana, mandi ke apa semua, dia ajarlah pelan-pelan dan hari-hari kita dengar dia cakap. Saya mengandaikan diri saya sebagai budak berusia 3 tahun lah dekat sana. Baby berusia 3 tahun yang hari-hari dia dengar orang di sekeliling dia cakap Cina. So kita akan dapat tangkap. Setiap hari tu memang akan dapat tangkap. Okey, contoh sebelum abang kenalkan video, abang kenal video abang waktu sampai ke China ke tak? Waktu sampai di China tu dah kenal lah. Dah kenal lah. Saya ingat abang sampai sana kerja dulu dekat bilik kebal abang. So, kira lepas 3 minggu duduk di China baru saya kenal so macam mana China ni kita tahu satu benda yang dia tak cakap English. Betul tak betul? Betul. So kalau dia cakap carut dekat abang, bukan dia tahu apa faham waktu awal sampai. Saya mencarut, saya pandai. So saya tahulah kalau dia mencarut kat saya. Cuma mula-mula bercakap apa semua, kita guna English translator lah. kita guna translator. Kita guna translator tu. Saya tidak mengajar diri saya untuk guna English dengan dia orang, sebab dia orang pun tak pandai English. Sebab tu saya tahu Alibaba banyak orang tengah je, sebab supplier yang kebanyakan kilang apa semua, dia orang tak pandai English pun. Middleman je yang akan gunakan English. Cuba cakap Cina sikit bang. Cina. Okey bang. Nasihat abang paling jujur untuk orang yang nak mula import barang daripada China dan berniaga di Malaysia. Okey, yang mana yang nak bermula borong barang dari China, okey, saya ada 2 nasihat lah untuk yang mula nak borong barang dari China. Satu, kalau belum tahu nak jual apa, mulakan dulu dengan buat affiliate.
Mulakan dulu dengan affiliate. Tengok skill kita boleh menjual ke tidak, barulah kita mula cari barang benda apa. Based on barang-barang yang kita jual ni, kita dah tahu dah kita ni orang suka tengok video ataupun kita ni boleh menjual barang jenis apa, dalam niche apa, barulah cari di China. Kalau tak, kita tak tahu barang apa yang kita nak fokus. Contoh dia ada orang dia buat affiliate, dia jual macam-macam, stocking, handbag apa semua. Di situ kita akan dapat data. Barang apa yang banyak terjual based on barang yang kita jual affiliate ni lah, barulah kita cari direct daripada supplier di China. Okay, itu satu lagi, go for branding. Mana-mana yang nak borong barang dari China, go for branding. Cari barang baju ke apa, kita tengok baju kita ni Hao Fine Shade. Go for branding. Ramai orang boleh jual baju. Contoh jenama-jenama terkenal di Malaysia banyak yang ambil daripada China. Tapi kenapa harga yang sampai dekat sini dia 300, 600? Sebab apa? Dia go for branding. Ada jenama-jenama tertentu saya tak boleh nak sebut kan, kena saman. Tapi sebab orang tu go for branding, handbag apa semua, even datuk-datuk yang jual handbag ke apa, semua ambil dari China dan dia go for branding. Sebab tu dia boleh jual mahal barang dia. Adakah orang kata masih berbaloi jual barang dari China? Berbaloi kalau kau tahu game dia macam mana. Okey bang, sikit-sikit. Berapa modal paling minimum untuk borong barang China? Paling minimum ya? I would say dalam 5,000 cantik dah lah. Tapi tengok barang. Tapi lah. Maksudnya 5,000 tu bukanlah dapat barang yang okey, betul? Ke macam mana? Depend pada barang. Saya ada satu customer, dia okey, saya bagi dua cerita lah. Dua cerita. Modal dia 1,000. Dia pelajar, ya. Okay. Modal dia 1,000, dia pelajar UTP. Dia pelajar UTP, University Teknologi Petronas. Dia beli kitchen bentuk Lego. Kitchen bentuk Lego tu comel-comel. Lego apa, kitchen satu dia boleh gabung dengan kitchen kedua ni jadi couple kitchen. Couple kitchen ni, dan dia tahu dia punya audience. That's why saya cakap kena mula belajar menjual dulu, barulah kau cari barang di China. Dia tahu dia punya audience, dia jual kitchen couple tu beberapa kali dia order barang dari China. Dengan modal 1,000 tu je. Kitchen, sebab kitchen very cheap dekat sana. Berapa bang kitchen? I would say dalam 30 sen, 20 sen, 15 sen macam tu. Berapa dia jual tu bang? Dia jual benda tu berapa? Kitchen tu? Saya tengok dia punya beg kuning. Saya sebab budak ni sebab video dia tiba-tiba FYP dekat saya. Oh, ini macam benda yang aku tolong bawa masuk ni kan. Tengok-tengok 10-15 ringgit. Oh, okay. Ya, sebab apa? Dia tahu how to capture the market. Sebab dia tahu siapa audience aku, budak-budak muda yang nak sweet. Sweet. Setakat 10-15 ringgit aku sapu lah kan? Dia boleh sapu budak-budak ni. Itu satu. Satu lagi, abang ni dia jual racun siput gondang. Okay, racun siput gondang. Benda tu berapa persen je. So kat China juga? Dia beli dari China. Maksudnya packaging dia buat kat sana ke atau raw material ambil sana? Sebiji daripada sana? Sebiji packing kecil-kecil tu, racun siput gondang dia jual dekat berapa persen je. Tak, bukan harga dia jual tu. Harga di sini. Harga dia jual saya tak ingat sebab saya tak tengok, saya tak pernah lalu dalam video modal? Saya ke apa. Modal dia memang 5,000 sekali 5,000 sekali 5,000 macam tu je. So berapa lama shipping daripada China ke sini, ambil masa berapa lama? 45 days Dia tak 45 hari. Saya sendiri akan cakap dengan customer 30 hari. Okay. Tapi sebenarnya kita boleh buat lebih cepat daripada tu, dalam 2 minggu. Baru-baru ni ada seorang founder perfume, dia nak betul-betul cepat dan kita berjaya. Saya sangat berbangga lah sebenarnya untuk cakap kita punya shipping laju. Alhamdulillah. Kalau untuk delivery sekitar KL, Lembah Kelang, kita boleh buat laju. Kalau masuk ke Kelantan, Terengganu, Pantai Timur lah, dia akan jadi agak slow sebab kita kekurangan driver yang nak hantar ke sana. So abang maksudnya abang wakil shipping sana ke sini ke macam mana tak? Saya dah jadi kira part of the team lah. Kita dah kita ada perjanjian dengan shipping company dari sana untuk supply customer ke container dia orang. Okay. Ada soalan? Okay bang, dekat China ni bang, tempat China asing bang. Dia asing lah. Okay. Bagi saya asing lah. Kalau saya datang sana memang asing. Dengan saya pun sangat asing lah. Soalan bodoh sikit abang kan.
ada tak businessman yang macam gangster-gangster ke apa benda yang kacau abang di sana untuk contoh kat Malaysia kita ada petaling street. Betul tak? Kalau berniaga susah lah nak berniaga dengan orang. Ada orang mungkin akan kontrol dan sebagainya. Benda tu berlaku ke sana? Oh ya, kat China sekarang ni yang paling gangster pernah kacau saya pun bini saya je. Memang gangster dia. Sebab saya cakap dari pengalaman, sebab dia Allah banyak bantu saya dekat sana lah. Saya tak boleh kata aku yang hebat dekat sini apa tu, tak. Dari mula saya datang ke China tu, Allah yang bantu saya. Temukan dengan orang ni, temukan dengan orang ni. Temukan dengan isteri saya ni pun, dia dah 20 tahun buat bisnes yang sama dengan saya, tapi dia kerja dengan orang lah. Bukan 20 tahun, 25 tahun bekerja dengan satu bos, buat benda yang sama. Jadi kalau saya ada masalah, supplier hantar barang lambat ataupun tak packaging macam tai, dia yang akan telefon maki terus. Saya ada beberapa kali dia akan telefon supplier, dia akan maki, bungkus apa macam ni apa semua kan. Dia yang akan buat. So bagi saya gangster yang gangster yang ada kat sana dia lah. Tapi tu lah, kadang-kadang bini ni menakutkan kan. Okay, last bang, nasihat abang untuk usahawan yang tengah down sekarang. Ekonomi sekarang Malaysia teruk kan. So barang tak boleh jual apa semua. So abang sebagai orang, saya menganggap abang orang yang berjaya lah. Okay, saya lah. Tapi so apa nasihat abang untuk dorang yang tengah down, mungkin bisnes tak jalan, slow, apa inspirasi atau motivation yang abang kena boleh bagi kat diorang? Okay, saya tak boleh, saya bukan orang yang sesuai untuk bercakap tentang agama sebenarnya. Okay, tak apa, it's okay. Tapi untuk lelaki, saya suka fokuskan untuk lelaki lah. Untuk lelaki yang tengah tengok ni, kalau korang rasa tengah down dalam bisnes ataupun apa, korang selesaikan tanggungjawab korang dulu. Selesaikan, fokus pada tanggungjawab korang. Saya dapati hidup saya berubah selepas saya betul-betul fokus untuk penuhi keperluan anak-anak. Nafkah dia orang saya bagi apa semua. Betul-betul Allah tolong. Sebab apa? Lepas tu baru saya faham rezeki yang dapat kat saya ni sebenarnya bukan untuk aku, untuk budak-budak ni, untuk anak-anak. So apa yang dia orang nak kita bagi banyak, sebanyak mungkin. Tak apa, kau jangan rasa macam kalau aku bagi 5,000 ni aku tinggal 3,000 lah. Tak ada, bagi je. Lepas tu Allah bagi. Saya bukan orang yang sesuai untuk bercakap benda ni, tapi sebab saya alami. Okay, itu satu. Kemudian jangan duduk fokus pada masalah kita. Cari peluang untuk belajar benda baru. You have to have the willingness untuk belajar benda baru. Then kau akan nampak peluang-peluang baru. Kalau tak, kita nampak masalah duk meratip nasib, kita tak nampak dah peluang-peluang. Sebenarnya banyak peluang yang menunggu kita, tapi kita duk fokus masalah kita. Sebab kebanyakan kita suka nak focus on find a solution lah. Focus on finding solution is something else. Okay. Fokus untuk willingness to belajar benda baru. Sebenarnya banyak benda-benda baru yang kita boleh buat instead of kita, sebab saya tahu sentimental value untuk kita untuk bisnes kita ni, kita sayang nak tutup, kita sayang nak lepaskan. Ada benda yang memang kita kena lepaskan dah sampai dia life cycle dia habis dah. Memang kita kena belajar benda baru dan di situ baru kita nampak. Dan mungkin kita tak perlu tutup pun, kita nampak benda baru, kita boleh adapt dengan bisnes kita yang kita tengah buat tu, untuk membantu naik balik. Alright, thank you very much Abang Zo. Abang Zo nama dia. Aku tengok taiko barang China, taiko borong China kan. So thank you very much datang ke Garage TV bang. So saya harap apa yang kita sampaikan hari ni dapat manfaat kepada orang. So motivation ataupun inspiration yang abang bagi tadi mungkin akan membangkitkan semangat orang yang tengah down sekarang ni. Alright. So thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.